Assalamualaikum semua. Saya di Johannesburg, Afrika Selatan bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk sidang kemuncak G20. Jom, saya kongsikan 5 fakta menarik tentang negara hebat ini dan kenapa misi kita ni sangat penting. Pertama, dekat Afrika Selatan pun ada orang Melayu. Komuniti Cape Malay di sini adalah keturunan orang Melayu yang dibawa dari Nusantara beratus tahun dahulu. Dalam bahasa Afrikaans pun ada banyak perkataan Melayu. Contohnya piring, pisang dan sarung. Kedua, ada banyak great white shark di Afrika Selatan. Kalau masa kecil dulu, filem Jaws cukup famous. Ramai yang takut nak mandi laut sebab filem itu. You're gonna need a bigger boat. Kalau nak tengok great white shark secara dekat, boleh datang ke Afrika Selatan. You boleh masuk dalam kandang dan lihat jerung berenang mengelilingi kita. Great white shark terbesar mencecah 5.9 meter, lebih kurang saiz van sekolah. Ketiga, Johannesburg dikenali sebagai City of Gold dan menempatkan emponen gold mine, lombong emas aktif terdalam di dunia. Pelombong perlu turun hampir 4 km ke bawah tanah untuk mencari emas. Keempat, Afrika Selatan adalah rakan dagang terbesar Malaysia di benua Afrika. Jumlah perdagangan dua hala kita mencecah 4.8 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Oktober 2025. Ekspor utama kita, minyak sawit, menyumbang lebih 34% daripada ekspor itu. Dan kami di sini sekarang nak meningkatkan jumlah dagangan ini. Dan yang kelima, ini yang paling penting, ada yang kata tangan Malaysia terikat selepas menandatangani perjanjian AD dengan Amerika Syarikat. Betul ke? Semua orang tahu hubungan Amerika Syarikat dan Afrika Selatan tidaklah begitu mesra. Tetapi kita tiada masalah mengundang Presiden Afrika Selatan ke sidang kemuncak ASEAN di Kuala Lumpur dan menerima undangan Afrika Selatan untuk menghadiri sidang kemuncak G20. Kehadiran kita di G20 adalah bukti kukuh bahawa dasar luar negara Malaysia kekal bebas, berdaulat dan tidak terikat kepada mana-mana kuasa besar. Kita berinteraksi dengan semua negara berdasarkan kepentingan nasional kita. Jadi, Johannesburg ini bukan sahaja tempat yang menarik, tapi ia juga menjadi saksi kedaulatan negara kita dan usaha kita untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara. Doakan kejayaan kami di sini.